Assalamualaikum. Hari ni saya nak cerita sedikit lah pasal satu tanaman yang pelajar dekat Politeknik Jeli belajar, iaitu pasal jagung. Korang boleh tengok sendirilah dan jagung yang ada dekat sini. Segar bugar, hijau, sejuk mata memandang. Okey, kalau nak tahu, jagung ni sebenarnya ada banyak jenis. Contohnya, ada jagung manis. Yang ni biasanya orang makan rebus atau bakar lah. Ada juga jagung bijiran yang ni selalu guna untuk makanan ternakan atau proses jadi tepung. Ada juga jagung popcorn yang kita buat popcorn tu. Jagung ni pun ada banyak variety macam yang ditanam ni. Jagung manis hybrid, variety Arifa nama dia. Comel kan nama dia. Bolehlah nanti bagi nama anak korang Nur Arifa. Pemilihan variety ni penting dalam pertanian. Dan kalau kita ada kemampuan, kita boleh cuba tanam beberapa variety dulu untuk kita tengok mana yang paling sesuai dengan tanah dan cuaca kawasan kita. Tapi biasanya kita boleh tanya pembekal benih juga, mana variety yang tengah padu sekarang. Sebab apa? Sebab diorang ni selalu deal dengan petani. Jadi diorang memang tahu variety mana hasil dia yang cantik sekarang. Okey, nanti korang boleh cubalah try tanam ya. Kalau nak pokok jagung membesar elok, pembajaan memang penting. So mula-mula sekali kita kena letak baja organik dululah sebelum kita mula tanam. Baja organik ni selalunya dibuat daripada bahan semula jadi. Contohnya macam najis ayam yang dah diproses. Baja organik ni bagusnya untuk bantu perbaiki struktur tanah, untuk tanah lebih gembur dan bantu pegang kelembapan air selain daripada bagi nutrien lah. Lepas tu bila pokok dah mula membesar, kita guna pula baja NPK. Baja NPK ni pun ada macam-macam jenis lah. First kali kita akan bagi yang hijau, iaitu kandungan nitrogen dia lebih tinggi. Nitrogen ni penting untuk bantu pertumbuhan daun dan batang lah. Sebab tu masa awal pertumbuhan, pokok jagung memang perlukan nitrogen yang cukup. Bila pokok dah besar, dah masuk waktu berbunga dia, kita guna pula NPK biru. NPK biru ni yang ni biasanya lebih sesuai untuk bantu pembentukan bunga dan tongkol jagung. Pembajaan pun kita tak boleh main tabur sebarang je lah. Kita kena letak ikut nilai yang optimum. Tak boleh lebih-lebih sebab kalau terlebih baja, pokok boleh stres. Kadang-kadang daun pun boleh jadi kuning atau terbakar. Nanti boleh cuba.